Hai, kawan-kawan. Ada satu rahsia yang jarang orang ceritakan tentang kehidupan. Rahsia ini bukan tentang bagaimana nak dapat A dalam exam atau bagaimana nak kaya raya dalam masa setahun. Rahsia ini lebih dalam dari itu. Rahsia ini adalah tentang bagaimana untuk berfikir dengan jelas di saat dunia di sekeliling kita terasa serba keliru, serba kacau dan serba tak menentu. Hari ini, saya nak kongsi dengan korang satu strategi yang akan mengubah cara korang melihat masalah. Iaitu, seni berfikir jernih dalam kekeliruan. Kita hidup dalam zaman yang bising. Bising dengan suara-suara luar yang suruh kita jadi ini, jadi itu. Bising dengan pilihan yang tak terkira banyaknya. Bising dengan kegagalan yang buat kita rasa macam tersesat di tengah hutan tebal tanpa kompas. Bila semua benda berlaku serentak, otak kita jadi macam komputer yang buka terlalu banyak tab. Akhirnya, loading, hang dan tak boleh buat apa-apa. Korang pernah rasa macam tu? Rasa fikiran bercelaru, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Itu normal, tapi jangan biarkan ia jadi kebiasaan. Saya nak bagi satu teknik yang saya panggil teknik tangga. Bila kita keliru, otak kita cenderung nak lompat terus ke puncak tangga. Kita nak jawapan sekarang. Kita nak jalan keluar sekarang. Tapi itulah punca utama kekeliruan. Cuba bayangkan korang berdiri di bawah sebuah bangunan pencakar langit. Kalau korang tengok ke puncak, korang akan rasa pening, kecil dan serba tak cukup. Sebaliknya, apa kata kita fokus pada anak tangga pertama? Satu langkah kecil. Satu soalan mudah, apa yang boleh saya faham tentang situasi ini sekarang juga? Bukan apa yang saya nak jadi esok, tapi apa yang saya boleh lihat hari ini. Ambil sehelai kertas. Tulis satu perkara yang paling buat korang keliru. Lepas tu, tulis 3 fakta yang korang tahu pasti tentang perkara tu. Bukan perasaan, bukan andaian, tapi fakta keras. Contohnya, korang keliru nak pilih jurusan universiti. Fakta pertama, saya suka subjek ini. Fakta kedua, saya dapat keputusan yang baik dalam subjek ini. Fakta ketiga, kerjaya dalam bidang ini ada permintaan. Dari situ, satu persatu, kabus akan mula hilang. Sebab kekeliruan sebenarnya lahir dari kita terlalu banyak berfikir tentang apa yang belum berlaku, sehingga kita lupa apa yang sudah ada di depan mata. Saya nak cerita sikit tentang seorang tokoh yang korang mesti kenal. Namanya Steve Jobs. Saya bukan nak cerita pasal kejayaan iPhone atau MacBook. Saya nak cerita tentang saat paling keliru dalam hidup dia. Tahun 1985, dia dipecat dari syarikat yang dia sendiri tubuhkan. Bayangkan, diusir dari rumah sendiri. Ramai orang akan rasa dunia dah tamat. Tapi apa yang Jobs buat? Dia tak cuba fikir macam mana nak balik semula ke Apple dengan serta-merta. Dia fokus pada anak tangga pertama. Dia tanya, apa yang saya boleh buat sekarang? Jawapannya, dia mulakan syarikat baru bernama Next dan beli sebuah studio animasi kecil yang kita kenal sekarang sebagai Pixar. Dalam kekeliruan paling gelap, dia tak cuba nampak keseluruhan gambar. Dia cuma ambil langkah kecil yang logik. Dari situlah lahir satu ayat killer yang saya nak korang ingat sampai bila-bila. Ayat ini bunyinya begini, kekeliruan bukan petanda jalan buntu, tapi petanda korang baru sampai di persimpangan. Dan di persimpangan, satu-satunya cara untuk terus berjalan adalah pilih satu arah, bukan berdiri diam menunggu semua jalan jadi jelas. Korang faham maksud ayat tu? Kadang-kadang kita terlalu takut buat pilihan salah, sampai kita tak buat pilihan langsung. Dan itulah pilihan yang paling salah. Berfikir jelas bukan bermaksud kita tahu semua jawapan. Berfikir jelas bermaksud kita tahu soalan apa yang patut ditanya, dan kita berani ambil langkah pertama walaupun tak nampak penghujungnya. Satu lagi contoh, tokoh kegemaran saya, Albert Einstein. Dia pernah kata, jika saya ada 1 jam untuk menyelesaikan masalah, saya akan habiskan 55 minit pertama untuk memikirkan tentang masalah itu, dan 5 minit terakhir untuk memikirkan penyelesaiannya. Korang dengar tak? Kebanyakan kita terbalik. Kita habiskan 55 minit risau tak jumpa jalan keluar, dan 5 minit cuba faham apa sebenarnya masalah kita. Jadi, bila keliru, jangan tanya, macam mana nak selesaikan? Tanya dulu, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa yang saya tak nampak? Kadang-kadang, kekeliruan tu sebenarnya cermin. Ia tunjuk kat kita apa yang kita paling takut. Mungkin korang takut gagal. Mungkin korang takut tak cukup bagus. Mungkin korang takut dikecewakan orang lain. Bila kita sedar punca sebenar kekeliruan, separuh dari beban tu dah hilang. Sebab kita dah tahu musuh kita siapa. Jadi, mulai hari ini, bila rasa fikiran mula bercelaru, jangan lawan. Jangan paksa diri jadi tenang. Sebaliknya, tarik nafas panjang, tanya soalan paling mudah, apa satu perkara yang saya tahu pasti tentang situasi ini? Lepas tu, tulis. Lepas tu, buat. Satu langkah, satu keputusan. Tak perlu sempurna. Yang penting, bergerak.
Kerana dalam setiap kekeliruan, ada satu kebenaran yang menunggu untuk ditemui. Dan kebenaran tu hanya akan nampak bila korang mula melangkah. Ingat, berfikir jelas bukan tentang otak yang paling bijak. Ia tentang hati yang paling berani untuk mengakui, saya tak tahu segalanya, tapi saya tahu langkah saya yang seterusnya, dan langkah itu, walau sekecil mana pun, adalah permulaan kepada kejelasan yang korang cari. Teruskan melangkah. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan dengan berdiri diam dalam kekeliruan. Disediakan oleh Ining Collection.